Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So saya berada di EcoCamp Jalan Baik. So sebab hujung minggu ni ada program leadership, jadi saya biasalah seminggu awal akan buat preparation, apa yang patut, check semua, everything semua in place, especially facilities dewan, kata lepas tu bilik kan. So setakat ni maksimum boleh buat program, maksimum lah packs adalah 50 orang. Kalau untuk event satu hari tanpa meja, boleh pakai sampai 100 orang lah. Tapi kalau ada meja, kena buat macam workshop, yang tu saya ambil maksimum 60. Paling selesa 50 lah. Tapi 60 tu boleh masuk lagi. Tapi lebih 60 tak boleh lah. Sebab yang pertama, selain daripada tu, selain daripada tempat dewan tu kan, saya juga nak kena fikirkan pasal accommodation. Setakat ni bilik yang boleh ada katil, yang boleh tidur atas katil cuma maksimum 60 je lah. Itu pun saya dah tambah dah satu lagi tiny house kat belakang tu kan. Kalau tidak, dulu banglo kan, lepas tu ada dom kat bawah tu kan. Bawah tu ada dom, dapat kat JCB bawah tu lori tu, depan tu ada dom, kat situ boleh masuk 12 orang. Tapi biasanya saya akan masukkan lelaki lah kat situ. Lepas tu ada dom, dom tu ada 2 biji, bawah ada bilik. So kat situ boleh masuk, satu dom tu boleh masuk 4 orang. Ada 2 dom jadi 8 orang. Bawah ada pun 2 bilik, ada 4 orang 8 orang. So maksimum sebenarnya dalam maksimum lah, max lah 60 lah. So insyaAllah saya akan open untuk campsite. Campsite tapak kemah kat belakang banglo ni. So kalau kita tengok pakai drone boleh nampak lah kat belakang banglo ni saya tengah siapkan toilet. Toilet untuk dekat dengan campsite. Sebab kalau tidak, toilet nak kena bawa tu, bagi bawah tu, bawah tu. So jauh sikit situ kan. Boleh lah sebenarnya, taklah jauh sangat. Tapi biasalah kalau malam-malam kan, kalau macam emergency nak buang air ke apa, dekat dengan kemah, dekat dengan tapak kemah. So tak adalah macam orang nak turun bawah. Okay, so insyaAllah kita jumpa hari, ada yang datang hari Khamis sebab ada program hari Khamis untuk awal punya program, untuk strategic thinking and planning workshop. Lepas tu sambung dengan leadership workshop hari Jumaat sampai hari Ahad. So siapa yang dah register, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah saya akan buat satu Zoom meeting sebelum program, mungkin 2 hari sebelum kan. Malam kita buat malam, saya nak briefing sekejap, mungkin dalam setengah jam. Nak tahulah dia punya do and don'ts, apa preparation, apa expectation. Dan yang paling penting adalah penyediaan mindset, sebelum kita nak pergi training. Okay, so itu saja, nak round-round jap. So ni teman saya lah, teman-teman. Saya nama dia Zoro. Ni Zoro. Kenapa Zoro nampak? Dia punya dia macam ada topping sikit kat mata dia. Tak boleh dekat. Ni Atih. Atih. So ni anak kepada dia. Lebih kurang dia punya nampak, bulu dia lebih kurang, cuma yang ni ada tumpuk-tumpuk hitam. Ada satu lagi anjing saya warna coklat, nama dia Milo. Itu yang paling saya sayang sebenarnya. Tapi saya tak tahu, dah 3 bulan tak balik, sebelum raya, sebelum puasa itu. Dia mungkin tak tahu lah, mungkin mati ke ataupun ada orang ambil, saya tak tahu lah. Okay. Tapi ada anak dia seekor warna coklat. Mana tah dia tadi? Koko. Anak dia ni sebaya dengan si Atih ni lah. Ni anak dia sebaya dengan Atih ni. Mana? Nanti duduk sini. Tak mau dekat. So ni sebagai saya punya penjaga lah kat sini. Ada penjaga, ada 4 ekor sebenarnya. Saya 2 ekor lagi kat bawah. Mana tak pergi tadi? So ni sekarang jam pukul lebih kurang berapa ni? 6.45. So sunset sebelah sana kan? Sana tu Bukit Genting. Nampak? Tak nampak Bukit Genting. Tu atas tu Bukit Genting kan? So sunrise sebelah sana. So saya nak naikkan drone sekejap sebelum matahari gelap. So sebelum cuaca gelap. So tu saya punya tiny house baru siap. So tiny house ni pun boleh sewa kalau siapa nak sewa kan. Tapi saya tak open lagi lah, sebab saya baru je siap masukkan perabot, pasang langsir semua, everything. So tunggulah nanti saya touch up sikit. So ni kat platform.
So nanti insyaAllah saya akan buat bumbung kat platform ni, so boleh buat kemah. Best ni kemah kat platform ni. Nampak dia apa, menghadap Bukit Genting. Ni saya punya gazebo. Kat sini biasa saya buat, saya lepak-lepak sini buat kerja sambil tengok Bukit Genting sebelah sana. Ayam pun dah berkokok dah. So untuk yang tanya kat mana pokok durian, ke sana tu pokok durian. Ada lebih kurang dalam 30 pokok lah saya mula tanam dulu. Tapi sekarang ni tak tahu yang tumbuh berapa kan. Lebih kurang dalam macam tu lah, lebih kurang dalam 30 pokok macam tu lah. 30 atau kurang sikit. Sebab ada yang tak menjadi kan, macam dia bantut, so mati, saya sulam balik. Macam campur, blackthorn ada, D24 ada, Musang King ada. Okay. Okay, cukup lah. Nampak sunset Bukit Genting. So hari-hari dapat line sunset kat sini. Siapa yang nak bermalam kat sini, boleh lah. Okay. Semua kat sini makanan, kalau bermalam kat sini makanan kena sediakan sendiri lah. So bawa makanan kat sini, saya ada peti ais, tempat masak, dapur semua ada. So boleh masak sendiri dengan family. Dan kalau katakanlah ada yang nak order catering, kalau ramai boleh order catering. Tapi kalau seorang-seorang kita masak ataupun makan kat luar je kan, turun kejap je. Sini ke bawah tu dalam 3 minit 4 minit sampai 5 minit lah. 5 minit sampai bawah tu ada kedai makan ada, kedai runcit ada. Kedai makan pun baik-baik kat sini yang baik kan. Siapa yang biasa je dah baik, tahu lah kedai makan kat mana kan. So okay, itu saja. Saya nak ambil gambar sunset je.